semalam waktu shoot kau kena jujur dengan aku. Ada tak apa-apa yang pelik jadi? Zaf cuba ingat apa yang pelik Teringat susuk perempuan yang Zaf nampak berdiri kat luar tu. Okey. Zaf bagi tahu dia, aku nampak ada seorang perempuan tengok kita shoot. Berapa lama? 5 saat macam tu. Dia pakai baju apa, Zaf? Muka dia macam mana? Zaf kata aku tak nampak muka dia. Baju dia, dia pakai macam selendang. Warna apa? Merah nak ke oren-oren sedikit. Jack senyap. Jack kata, okey Zaf macam ni. Kau premier bila? Malam ni atau esok macam tu lah. Zaf beritahu dia. Kau ikut apa yang aku cakap, nanti aku beritahu kau. Lepas premier ke apa, nanti baru aku beritahu kau. Tapi sekarang kau buat apa yang aku suruh. Pergi ke dapur, kau ada tak garam kasar? Dia kata tak tahu Jack. Ada lah kot. Kita dah takut. Time tu pula kesi macam-macam. So ambil garam lah, apalah kan. Mana nak ingatnya. Tapi okey lah. Dia lebih pakar kan. Dia kata kau ambil garam, kau ambil lada hitam. Kau pergi dekat penjuru rumah kau. Daripada arah kiblat, setiap penjuru kau pusing, kau tabur dan kau baca certain ayat yang dia kasi lah. Okey? Kau tabur kan? Okey. Kita dengar aku syok ni. Okey Jack. Kau buat sekarang. Okey. Pak. Sampai habis premier. Tak buat, Mat. Ya Allah. Yes. Kenapa tak buat? Tak buat. Sebab satu kita takut. Satu lagi sebab kita tak pakar bab-bab ni. Lepas tu dalam otak lah, leceh lah pula. Nak kena pusing lah, apalah kan. Buat dia tak pergi jugalah cari garam Lepas tu dah macam okey lah. Kita pula macam dalam keadaan takut. Apa surah yang kau suruh aku baca dia? Dah lupa apa semua. Malas nak buat. Faham. Lepas tu esoknya ataupun malam tu Zaf tak ingat, lebih kurang macam tu. Premier. Sepanjang premier rasa berat gila. Lepas premier tu dia rasa macam bahu ni baru okey. Baru macam okey. Habis premier, Jack text. Zaf, nanti bila-bila kau free kau call aku. Aku nak beritahu. Okey, Zaf pun call dia. Dia cerita. Kau ingat tak? Semalam kau ada minta nama puteri. Tu baru satu Zaf aku kasi. Kau bayang kalau aku kasi nama semua, habis kau. Zaf tak tahu lagi. Clueless ni. Apa jadi? Yang kau nampak luar pagar tu, itulah puteri ketiga. Yang dia sebut nama tu. Okey, wow. Lepas tu, apa yang dia cakap next ni yang buatkan Zaf teramat takut. Sebab dia cakap, puteri tu sekarang ada dengan kau. Zaf macam, serius lah Jack? Ya. Wallahualam Zaf tak tahu apa yang dia buat kat sana, cara perubatan dia macam mana. Tapi dia cakap, gangguan yang kau terima tu is dia nak tahu apa yang kau buat dengan video tu. Sebab tu dia tekankan loceng. Faham. Sebab video tu memang spesifik pasal Ulit Mayang kan? Yes. Dan Zaf pada masa tu Zaf macam, uish, kita takut. Kau biar betul puteri ikut aku ke? Dia kata kau jangan risau. Dia hanya nak tahu saja. Dia tak suka kat kau. Maksud dia bukan nak berdamping. Dia hanya datang, lepas tu nanti dia akan balik. Okey? Lepas tu menurut dia juga, apabila puteri tu, bila Zaf dah nampak, seakan-akan memberitahu yang, kau perasan aku, sebab tu dia belah. Bila Zaf dah nampak. Dan Zaf tak sedar yang rupanya dia ikut. Lepas Jack dah cerita macam tu, wife Zaf cerita, patutlah malam tu time you shoot, you ada bau bunga tak? Zaf kata, mana ada? You bau bunga. Dia kata, I ada bau bunga, bau wangi. Bau bunga? So macam, astaghfirullahalazim. Ingatkan dah habis. Dia kata, malam ni apa jadi pun kau abaikan, kau biar je. Kalau kau nak keluar, kau keluar sekarang, lepas tu kau dah tak payah keluar rumah dah. Faham. Sebab dia takut, dia tak sempat nak buat apa-apa, puteri tu masih ada lagi kat situ. Dan sekarang ni, dekat rumah kau pun ada benda. Oh. Sebab itulah gangguan jadi teruk. Seolah-olah puteri ni, bila datang follow Zaf, dekat rumah Zaf dah memang ada benda lain. Maksud dia jin lain. So benda ni dah macam belaga. Bergaduh Sebab itulah bunyi loceng lah apa. Lepas tu rasa berat badan apa semua. Dan keesokannya, alhamdulillah. Lepas tu Jack, dia buatlah sesi rawatan dia. Dia tarik balik. Dan plot twist dia, puteri itu masih berdamping lagi dengan Jack sampai ke hari ini. Sebabkan Jack rawat
dia yang kena. Sebabkan dia pergi pesta ulit mayang. Oh, sebab pesta tu. Dan So, sampai ke masa dia cerita kat Zaf tu pun sebenarnya masih ada lagi puteri tu. Oh, ya ke? Tapi macam Jack ni 7 puteri kan? Yang datang dekat Zaf tu cuma satu je. Satu. Disebabkan Zaf nak sangat tahu nama dia. Boleh tak kita selit sikit lah? Okey. Sikit je. Ni pendek saja. Okey, boleh. Lepas yang tadi tu, yang pakcik dia dah tarik dia kan? Okey, jom balik. Pakcik dia marah lah. Macam kenapa yang kau pergi pesta ulit mayang ni? Kau bukan orang sini. Okey, balik. Balik rumah kampung lah. Rumah kampung. Oh, dah lah cerita pasal loceng kan? Ui, bunyi dia macam tu weh. Memang tepat pada waktunya. Allahu Akbar. Okey. Kita tengah cerita pasal loceng guys. Tiba-tiba loceng tu. Okey. Okey. Alright. So, masa tu Jack ni badan dia besar agak tau. So bila bawa balik rumah keluarga dia lah, rumah pakcik dia kot. Jack duduk dalam bilik time tu. So pakcik dia lepak kat luar lah, lepas dah bawa dia balik apa semua, okey. Tak lama lepas tu, tak salah pakcik dia macam nak ajak dia pergi mana-mana ataupun just nak tengok dia lah apa dia buat kat dalam bilik. Pakcik dia masuk je bilik, buka pintu ni. Pakcik dia terus macam, Astaghfirullahalazim. Jack tengah menari kat dalam bilik tu. Sumpah lah. Sumpah. Dan posisi dia menari ni yang menyeramkan. Sebab tu Zaf nak selit ni. Okey, posisi dia menari, bayangkan macam ni lah. Jack ni badan dia besar. Okey. Contoh berat dia untuk gambarkan dalam 90 lebih. Yang badan besar yang tu. Okey. Dia tengah menari. Kaki dia, dia lipat duduk macam ni. Contoh macam ni. Okey, Zaf tengah menari kan. Buang kursi ni je. Macam ni lah posisi dia. Macam mana orang besar boleh bengkokkan kaki sambil menari. Oh, ya ke? Uish. Ui, seramnya. Tapi dia sebenarnya tengah tidur. Dia tengah just, dia tak tahu lah. Time tu dia tengah lepak atas katil macam tu lah. Sedar-sedar dia tengah menari. Tapi- Pakcik dia terus rawat dia kat situ kat.